Assalamualaikum. Bi nak tunjukkan cara untuk korang dapatkan link dekat YouTube channel. Macam mana nak dapatkan link korang punya YouTube kan. Okey, bermula kat home tu kan. So, korang pergi dekat atas ni ada gambar masing-masing kan. Yang penting kena letak gambar lah. Pergi dekat your channel. Okey, senang je. Dekat sini ada pensel kan. Tekan pensel tu, channel URL, copy. Pergi kat tepi kotak ni. Copy. Okey, lepas tu korang paste lah. Bagi dekat korang punya downline atau customer. Okey, so nanti dia akan tekan dan akan pergi ke korang punya YouTube. Okey, dan cara lain juga adalah pergi dekat ni library ni kan. Korang pergi, bila dah pergi library akan jumpa korang punya ni kan. Korang punya ni lah wall ni kan. Tekan your video. Your video, lepas tu contohnya korang nak share korang punya video macam mana cara kan, kita tekan kat nak sini share. compilkan Lepas share dokumen tu, bila nanti orang ada bagi copy IC link. kan. So mestilah kena ada Copy link tu barulah pergi kepada orang yang kita nak share YouTube kita tu. Jadi macam tu. Tekan. Okey, jelas tak?